Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Uzair bin Azhari dan hari ini kita berada di Lubuk Timah Hot Spring dan Waterfall, salah satu destinasi alam semula jadi yang paling menarik di negeri Perak. Di sini kita boleh menikmati air panas dan air terjun dalam satu tempat. Jom saya bawa anda tengok sendiri keunikan Lubuk Timah. Perjalanan ke sini mengambil masa lebih kurang 30 minit dari Bandar Ipoh melalui laluan Simpang Pulai. Suasana hijau dan udara segar sepanjang jalan membuatkan perjalanan terasa begitu menenangkan. Sekarang saya dah sampai di Lubuk Timah. Bayaran masuk pun murah, RM3 untuk kanak-kanak dan RM5 untuk dewasa. Kawasannya luas dan lengkap dengan pelbagai kemudahan seperti bilik persalinan, tandas dan gerai makanan. Memang sesuai untuk seisi keluarga. Inilah kolam air panas semula jadi yang suhu sekitar 40 hingga 45 darjah Celsius. Ramai datang ke sini untuk berendam dan rileks. Katanya bagus untuk melancarkan darah dan hilangkan stres. Panas tapi selesa. Rasa lega betul bila rendam kaki lama-lama. Sekarang saya nak tanya pendapat salah seorang pengunjung yang datang hari ini. Jom kita dengar pengalaman beliau. Assalamualaikum Kak. Boleh saya tahu dari mana datang hari ini? Daripada Ipoh, Stesen 18. Apa yang akak suka tentang tempat ini? Tempat ni first yang saya suka ni pemandangan lah, macam air terjun. Air terjun tu dia macam view dia lawa. Dan kemudahan sini pun agak baik lah. Kalau dari segi kebersihan dan kemudahan, macam mana pandangan akak? Dari segi kebersihan sini terjaga je sebab saya tengok macam saya pernah datang kebanyakan kan. Tempat dia memang terjaga, dia selalu cuci. Terima kasih akak atas perkongsian tadi. Selamat beriadah. Inilah bahagian yang paling menarik iaitu air terjun Lubuk Timah. Airnya jernih dan sejuk, memang menyegarkan selepas berendam dalam air panas tadi. Gabungan air panas dan sejuk ni buatkan tempat ni lain daripada yang lain. Lubuk Timah Hot Spring dan Waterfall sememangnya destinasi yang sempurna untuk menenangkan fikiran dan menghabiskan masa berkualiti bersama keluarga. Jadi, kalau anda ke Perak, jangan lepaskan peluang untuk singgah ke sini. Saya Muhammad Uzair bin Azhari. Terima kasih kerana menonton Travelog kali ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.